Apabila pada tahun 1986 letupan berlaku di stesen janakuasa nuklear Chernobyl, penduduk Pripyat meninggalkan kediaman mereka dalam keadaan panik, hanya membawa dokumen. Mereka menyangka akan kembali dalam beberapa hari, namun mereka tidak dapat kembali lagi. Kini bandar itu ibarat kematian yang membeku. Debu radioaktif menyelubungi segalanya, dinding, pokok, asfal. Di dalam rumah-rumah, terdapat dinding yang mengelupas dan kulat yang telah menyerap dos yang boleh menyebabkan kanser. Malah udara juga berbahaya. Di beberapa kawasan, tanah benar-benar bersinar dalam gelap. Kesunyian di mana hanya bunyi klik dosimeter yang kedengaran. Mustahil untuk tinggal di sini, baik pada waktu malam maupun siang. Tanpa perlindungan, kematian tidak serta-merta, tetapi terjamin. Pada zahirnya, ia sebuah kota Afrika yang bising dan biasa, kesesakan lalu lintas, pasar dan hiruk pikuk. Namun di sebalik luaran itu, ia adalah perangkap sanitasi yang sebenar. Dari sinilah pada tahun 2022 bermulanya wabak strain Ebola Sudan, salah satu virus paling maut. Ia merebak melalui sentuhan, peluh dan darah. Orang ramai takut untuk bernafas berdekatan. Hospital penuh sesak dan mayat diangkut dalam beg hitam. Rumah-rumah dipaku tutup dan di jalanan ada peronda dengan pembesar suara. Doktor tidak mencukupi, pelitup muka tidak berkesan, tiada vaksin. Peluang untuk bertahan hidup adalah minimum walaupun anda tidak dijangkiti, panik, huru-hara dan ketidakpercayaan. Pelancong di sini adalah orang asing dan tidak berdaya. Satu sentuhan dan nyawa dihitung dalam jam. Di pesisir Teluk Bengal terhampar sebuah perkuburan kapal raksasa. Ke sini, kapal-kapal lama dari seluruh dunia ditarik dan dibongkar dengan tangan manusia. Para pekerja berjalan di atas bangkai kapal hanya dengan selipar, menghirup uap asbestos dan minyak bahan api serta mandi dalam air beracun. Kota ini diselimuti karbos kimia. Dalam tanahnya terkandung raksa, plumbum dan logam berat. Air dari pili berbau minyak. Bagi pelancong, tiada apa yang menarik di sini melainkan pemandangan maut pada struktur-struktur berkarat. Satu hirisan boleh menyebabkan jangkitan. Satu sedutan sahaja akan mengendapkan habuk yang tidak dapat dikeluarkan dari paru-paru. Penduduk di sini tidak berumur panjang. Malah bagi orang asing, sehari pun cukup untuk mereka musnah. Sebuah bandar dengan populasi hampir 1 juta orang terletak betul-betul di atas gunung berapi aktif. Di bawah kaki mereka, rekahan-rekahan di mana lava pernah mengalir. Pada tahun 2002, ia melintasi pusat bandar. Orang ramai sedang tidur, manakala jalan-jalan terbakar. Dan ini hanyalah salah satu ancaman. Tiada kestabilan di sini, kumpulan bersenjata, kebuluran, kem pelarian, wabak kolera dan malaria. Malah PBB tidak dapat mengawal keadaan. Air tercemar, ubat-ubatan adalah kemewahan. Misi kemanusiaan datang tetapi sering tidak kembali. Pelancong di sini umpama daging hidup. Jika keluar ke jalan, mungkin tidak akan kembali. Di sini kematian bukan ekstrem. Ia adalah norma. Ini bukan sekadar sejuk, ini zon maut. Manusia di luar kenderaan atau pondok pasti mati. Suhu bawah negatif 60 darjat Celsius adalah lumrah di sini. Logam, mesin, bahkan kulit pun pecah. Hembusan nafas menjadi frost, mata beku dalam minit. Diesel membeku jadi jeli, telefon tak berfungsi, teh dalam termos jadi ais. Penduduk tempatan tahu, jika enjin mati, peluang tipis. Tiada bantuan, tempat terdekat berpuluh kilometer jauhnya. Anda mati bukan diserang atau dijangkiti, tetapi hanya kerana keluar tanpa pemanas. Bagi pelancong, ia perangkap maut. Ibu kota Yaman sudah lama tidak lagi berfungsi sebagai kota. Ia adalah medan perang, pengeboman oleh gabungan tentera, pertempuran jalanan, wabak kolera dan ketiadaan perubatan sama sekali. Air dijadualkan, elektrik hanya dari penjana jika ada bahan api. Penduduk hidup dalam runtuhan, kanak-kanak berjalan berkaki ayam di atas sepihan. Makanan hanya boleh didapati di pasar gelap, farmasi pula kosong. Kumpulan bersenjata menguasai jalanan dan anda tidak tahu siapa yang menguasai kawasan itu hari ini. Orang asing tidak dapat bertahan di sini bukan kerana kelemahannya, tetapi kerana tiada siapa yang dapat bertahan di sini. Kehidupan di sana adalah perjuangan untuk terus hidup yang tidak berkesudahan. Kota ini hidup tanpa peraturan. Tiada kawalan daripada polis maupun tentera, hampir kesemuanya dikawal oleh geng bersenjata. Malam hari tembakan, siang hari ketakutan. Orang ramai takut keluar rumah kerana mereka boleh ditahan di jalan dan dirampas semua. Air dibawa dari sungai, makanan diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa. Mustahil untuk pergi, jalan raya berbahaya dan kapal terbang jarang sekali beroperasi. Bantuan perubatan hanya untuk mereka yang mempunyai kenalan atau wang. Malah misi kemanusiaan beroperasi dengan pengawal keselamatan. Hidup di sini bermakna sentiasa berjuang untuk terus hidup. Pelancong tidak akan bertahan walau sehari pun. Kota ini seolah bukan dari planet kita. Kamera di mana-mana, jalanan lengang, orang ramai takut bersuara.
Semuanya di bawah kawalan ketat. Jika anda warga asing, anda akan diiringi ke mana-mana. Setiap langkah diperiksa. Hanya kerana perkataan biasa, anda boleh dipenjarakan. Tidak boleh keluar tanpa kebenaran, tidak boleh mengambil gambar, tidak boleh bercakap dengan penduduk tempatan. Di sini, segalanya dibina atas dasar ketakutan. Pelancong tidak akan dapat masuk ke sini dan jika berjaya masuk sekalipun, anda mungkin tidak akan kembali. Di kota ini, anda tidak boleh menjadi diri sendiri. Di sini, anda tidak boleh bertahan hidup jika anda sedikit pun seorang yang bebas. Suatu masa dahulu, ia adalah ibu kota, kini hanyalah runtuhan. Selepas gempa bumi dan protes, tiada lagi negara maupun ketenteraman di sini. Geng-geng menguasai jalanan, polis pula takut untuk keluar. Air diambil dari sumber kotor dan bekalan elektrik hampir tiada. Penduduk tinggal di rumah separuh runtuh atau di jalanan. Rompakan, peras ugut, penculikan berlaku setiap hari. Jika anda bukan penduduk tempatan, anda adalah sasaran. Walaupun dengan wang, ia tidak selamat di sini. Ini adalah bandar di mana tiada siapa yang berasa selamat dan seorang pelancong di sini pula tidak akan dibenarkan pulang ke negara asal. Nampak bandar gunung biasa, tapi uranium di Lombong, sisa buangannya ditanam berdekatan. Sisa itu bergesa, terhakis hujan. Jika tanah runtuh, debu radioaktif masuk sungai, airnya sudah berbahaya. Penduduknya hidup di tanah tercemar, makan hasil tempatan, minum air telaga. Walau nampak normal, radiasi terkumpul dalam tubuh. Pelancong takkan tahu tempat selamat. Anda boleh berjalan-jalan dan membawa pulang bahaya tak terlihat. Kematian di sini bukan serta-merta, tapi pasti. Kota ini telah menjadi simbol perang Syria. Di sinilah segalanya bermula dan pertempuran masih berterusan sehingga kini. Separuh kota ini runtuhan. Rumah-rumah tiada tingkap dan pintu. Orang ramai tinggal di ruang bawah tanah tanpa elektrik dan air. Jalan-jalan dironda orang bersenjata dan tiada siapa tahu siapa berpihak kepada siapa. Tiada sekolah, hospital maupun makanan. Masuk ke sini bermakna hilang dari radar. Jika anda orang asing, hampir tiada peluang untuk keluar. Tempat ini sudah lama tidak sesuai untuk pelancong. Di sini setiap hari adalah perjuangan dan tiada langsung peluang untuk hidup tenang. Ini kota di pinggir gurun. Ribuan orang tiba untuk melintasi Sahara menuju Eropah. Mereka bayar penyeludup, menaiki lori usang, ramai mati kepanasan dan kehausan. Kota itu sendiri penuh kotoran, debu, tipu daya. Urus niaga manusia, barang, segala macam berlaku. Tiada undang-undang, polis pejam mata. Penduduk tempatan pun hidup dalam ketakutan. Sebagai pelancong, anda akan menonjol. Tiada sesiapa akan membantu. Satu kesilapan dan anda hilang. Di gurun luar kota, tiada siapa dengar jeritan anda. Ibu kota negara itu serba tidak berfungsi, tiada jalan elektrik atau pekerjaan. Penduduk tinggal di pondok usang. Air diangkut botol atas kepala, makanan dimasak api unggun. Doktor jarang, ubat mewah. Kota dikelilingi kumpulan bersenjata, dalamnya dilanda kelaparan dan kemiskinan. Jika pertempuran meletus, tiada tempat lari. Di sana, tiada siapa menyelamatkan sesiapa. Yang kuat dan punya hubungan sahaja yang terselamat. Pelancong tidak akan bertahan di sini. Bukan kerana lemah, tetapi kota itu sendiri membunuh. Secara rasmi ia bandar, hakikatnya kem tanpa henti. Puluhan ribu Rohingya, Muslim yang Myanmar tidak iktiraf sebagai manusia, hidup di sini. Tiada pasport, kerja atau hak bergerak. Luar perimeter dikawal tentera, di dalam kemah, panas, kelaparan dan penyakit. Malaria, disentri, jangkitan kulit. Tiada langsung perubatan. Air kotor, makan sekali sehari, itu pun jika bernasib baik. Sebarang cubaan lari, ditangkap atau hilang. PBB melaporkan, namun tiada apa yang berubah. Pelancong takkan ke sini, syukurlah. Situ bukan tempat, ia jalan buntu kemanusiaan. Di sini, kelangsungan hidup bukan kekuatan, tetapi menanti saat diri rebah. Ini bukan sekadar gurun, ini neraka batu. Ouarzazate dikenali sebagai gerbang Sahara. Pada siang hari, asfalt mencair di sini dan pada waktu malam, ia sejuk seperti dalam peti ais. Angin menerbangkan pasir yang memenuhi mata, hidung dan paru-paru. Bayang-bayang pun tidak dapat menyelamatkan, ia hampir tiada. Bandar ini kelihatan cantik, dinding tanah liat, jalan-jalan lama, pemandangan ala filem. Tetapi untuk kehidupan, ini adalah perangkap. Air diangkut masuk, elektrik sering terputus, perubatan hanya berbayar dan jauh. Jika anda tersesat di gurun berdekatan, tiada harapan. Bahkan penduduk tempatan mati jika tersasar dari jalan. Ouarzazate adalah tempat di mana pelancong melihat Instagram, manakala penduduk tempatan melihat perjuangan untuk terus hidup setiap hari. Di sini, pasir pun membakar dan udara seperti dinding berdebu. Di tempat seperti ini, anda pasti tidak akan bertahan. Dan jika anda ingin tahu di mana lagi, anda tidak patut mencari pengembaraan langgan saluran 10 minit. Kami ringkas, terus ke intipati dan hanya apa yang benar-benar penting.